Maka itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-haya wal-'ay syu'batani min al-iman wal-badha' wal-bayan syu'batani min an-nifaq. Itu hadis diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Umamah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata malu dan tidak celupang mulut itu 2 potong daripada iman. Orang yang ada malu dengan orang yang tak cakap banyak, ini tanda orang beriman, Nabi kata. Dan lucah dan banyak bercakap, itu 2 potong daripada sifat nifak. Jenis mulut suka mencarut, suka cakap lucah, ini ciri-ciri nifak, Nabi kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Islam dia suka orang yang tak cakap banyak. Islam tak suka orang yang kaki gelembong. Dia nak bersembang tapi 10 satu boleh pakai. Ketahuilah saudaraku, sedikitkan cakap dan tutur kata dengan orang, maka itulah yang disuruh oleh syarak kepada kita. Dia kata kita ni kalau boleh jadi orang yang cakap yang perlu, jangan duk gelembong. Kerana mulut beletiang dan mulut celupang dan mulut hebyang itu selalu salah pada cakap. Lagi banyak kita cakap, lagi tinggi kemungkinan kita buat silap. Terkadang mau ia menokok tambah cakapnya itu dengan mengadakan bohong yang tidak ada. Bila terlampau duk cong orang, bila terlampau sangat duk gelembong orang ni, dia mulalah dia tambah, dia buh bawang goreng sikit, dia lepas cabai Melaka sikit, saja-saja pergi ambil sos cili tuang sikit, dia mula nak main. Benda ni yang nak jadi kita berdosa dengan tak pasal. Maka dia kata elakkan benda tu, maka jadilah ia merosakkan dirinya. Banyak cakap, banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, kita merosakkan diri kita. Tak pasal-pasal kita kena pergi neraka. Begitu. Adapun orang yang tidak celupang mulut, selalu selamat lidahnya daripada mengeluarkan yang salah daripada perkataan.